Hai semua dan Assalamualaikum. Dalam video kali ini, jom saya tunjukkan kepada anda semua cara untuk membuat pendaftaran tadbika kemas melalui portal ceriakemas.gov.my. So, kepada anda yang nak daftar di tadbika kemas, video ni khas untuk anda. Okey, sebelum tu, untuk yang belum ada akaun pengguna, anda boleh tonton video saya ni untuk detail macam mana nak daftar. Tapi untuk video ni saya akan terangkan sedikit sahaja. Okey? Alright, pertama sekali kita buka browser internet kita dan kita buat carian ceria.kemas.gov.my. Kemudian anda klik dekat portal rasmi Kemas dan anda klik dekat bahagian daftar sekarang. Okey, dekat bahagian sini anda kena isi butiran maklumat ibu atau bapa atau penjaga. Dan maklumat yang anda kena isi adalah nama penuh, alamat email, nombor telefon, nombor kad pengenalan dan anda kena cipta kata laluan. Bila dah selesai isi butiran maklumat tersebut, anda klik dekat bahagian kotak persetujuan dan anda klik hantar. So, sila tunggu sekejap dan sekiranya keluar status macam ni, itu bermaksud anda dah berjaya membuat pendaftaran pengguna. Tapi sebelum tu, anda kena buat pengesahan alamat email. So, anda kena buka email anda dan anda kena klik dekat bahagian sahkan alamat email. Okey, lepas anda dah selesai membuat pendaftaran akaun pengguna, anda bolehlah log masuk. Jadi, dekat bahagian sini, anda kena masukkan nombor kad pengenalan anda. Lepas tu, masukkan kata laluan dan anda klik log masuk. Okey, selepas berjaya log masuk, anda akan nampak paparan utama dashboard. Okey, dekat sini anda kena kemaskini alamat tempat tinggal anda. Jadi, sila klik dekat bahagian kemaskini alamat dalam profil. Seterusnya, di bahagian alamat kediaman dan lokasi ini, anda klik kemaskini. Okey, dekat sini anda kena setkan dahulu lokasi kediaman. Lepas tu, barulah boleh masukkan alamat tempat tinggal anda. Jadi, untuk setkan lokasi kediaman, dekat bahagian peta ini, anda kena masukkan tempat tinggal anda. Yang ni penting sebabnya nanti untuk pemilihan tadbika kemas, ia bergantung kepada jarak lokasi anda. Okey? So, lepas lokasi dah berjaya dikesan, barulah anda boleh masukkan alamat anda. Bila dah selesai, anda klik dekat bahagian simpan perubahan. Untuk alamat surat menyurat pula, kalau alamat tersebut sama dengan alamat kediaman, anda just klik dekat bahagian sini, salin dari alamat kediaman. So, secara automatik sistem akan isi bahagian ini. Seterusnya, anda scroll ke bawah dan anda klik pada bahagian simpan alamat surat menyurat. Okey, next, jom kita isi permohonan kemasukan tadbika kemas. Mula-mula anda klik dekat garisan 3 dekat bahagian atas sebelah kiri ni. Lepas tu anda klik dekat bahagian permohonan pengambilan. Klik mohon pengambilan. So, dekat permohonan pendaftaran kemasukan kanak-kanak ke tadbika atau taska kemas ini, anda klik pada bahagian mohon sekarang. Dekat sini ada 5 bahagian yang anda kena isi. Yang mana bahagian pertama adalah pemilihan premis. Okey, untuk pemilihan premis ada 3 premis yang anda boleh isi. Untuk pilihan pertama, anda klik dekat bahagian pilih premis. Lepas tu, anda type nama tadbika ataupun nama taska kemas yang anda nak pohon. Pilih negeri dan anda klik dekat bahagian susun mengikut jarak dari alamat saya. So, nanti akan keluar senarai tadbika yang berhampiran dengan alamat anda. Okey, bila dah ada tadbika yang anda nak pilih, anda klik sahaja dekat bahagian select. Okey, untuk pilihan tadbika yang kedua dan juga yang ketiga, step dia sama sahaja. Tapi sekiranya kalau anda tak nak isi untuk pilihan kedua dan ketiga, anda boleh abaikan sahaja. Okey, boleh tinggal kosong. Anda boleh sahaja klik dekat bahagian seterusnya. So, dah selesai bahagian 1. Next, untuk bahagian kedua iaitu dokumen sokongan. Untuk bahagian ni, anda perlu muat naik dokumen yang diperlukan. Untuk yang ni, anda boleh sahaja ambil gambar menggunakan telefon anda. Tapi make sure gambar tersebut jelas dan ianya boleh dibaca.
Dokumen lain tak perlu buat pengesahan kecuali surat akuan pengesahan pendapatan bagi ibu bapa yang tiada slip gaji. So, untuk anda muat naik CJ kelahiran, anda klik dekat bahagian Choose File. Lepas tu, anda pilih gambar ataupun dokumen CJ kelahiran yang anda dah ambil gambar ataupun dah scan. Tunggu sekejap sehingga dia berjaya dimuat naik. Seterusnya, anda kena upload pula gambar kad pengenalan ibu dan bapa. Anda juga kena upload bukti pengesahan pendapatan. Yang ni slip gaji ataupun pengesahan pendapatan. Okey? Lepas tu, untuk bukti alamat ini, anda boleh masukkan gambar bil TMB anda ataupun perjanjian sewa rumah anda dan sebagainya. Untuk maklumat vaksinasi ini pula, anda scan sahaja maklumat dekat buku pink ataupun buku biru anak anda. Lepas tu, anda typelah sedikit dekat bahagian keterangan dokumen tambahan. Anda klik dekat bahagian seterusnya. Seterusnya, untuk bahagian A iaitu butiran diri kanak-kanak, dekat sini anda kena isi maklumat anak anda. Sila masukkan nama penuh, nombor MyKid, masukkan tarikh lahir dan anda kena pilih jantina. Sila pilih saiz baju, pilih kewarganegaraan, bangsa dan anda juga kena upload gambar pasport anak anda. Anda klik sahaja dekat bahagian ikon pen ini untuk anda muat naik gambar pasport tersebut. Seterusnya, untuk bahagian alamat ini, anda boleh sahaja klik dekat bahagian salin dari profil sekiranya alamat dia adalah sama. Okey, sila pilih negeri, masukkan tempat lahir, jarak rumah ke tabika. Okey, untuk jarak rumah dan tabika ni anda boleh edit sekiranya jarak yang dipaparkan adalah salah. Seterusnya, masukkan pula maklumat kesihatan, tinggi, berat dan sekiranya ada alahan ataupun keperluan khas. Untuk bahagian ini anda tanda sahaja ya. Untuk maklumat waris, anda klik sahaja pada bahagian salin dari profil saya. Sistem automatik akan isikan bahagian ini. Jadi dekat sini anda hanya perlu ubah di bahagian hubungan. Bila dah selesai, anda klik dekat bahagian seterusnya. Okey, untuk bahagian B pula iaitu pendapatan keluarga. Untuk yang ni anda kena isi butiran maklumat pendapatan ibu dan juga bapa. Sila masukkan nama penuh bapa, masukkan nombor kad pengenalan, tarikh lahir, tempat lahir, pilih kewarganegaraan, keturunan dan masukkan juga jenis pekerjaan. Pilih status pekerjaan dan masukkan jumlah pendapatan bulanan. Sila masukkan nombor telefon dan pilih jenis majikan. Untuk bahagian nama majikan, sekiranya anda bekerja sendiri, anda type sahaja tiada. So, untuk bahagian seterusnya, anda kena isi butiran maklumat ibu pula. Bila dah selesai isi maklumat ibu, untuk bahagian penjaga, anda boleh abaikan sahaja. So, untuk bahagian penjaga ini, anda boleh tinggal kosong sekiranya anak anda berada di bawah jagaan anda. Tapi sekiranya dia berada di bawah jagaan orang lain, contoh macam bawah jagaan nenek, mak saudara dan sebagainya. Okey, dekat sini anda kena isi butiran maklumat penjaga tersebut. Seterusnya, anda kena tambah maklumat tanggungan. Okey, untuk bahagian tanggungan ni, sekiranya anda mempunyai 2 ataupun 3 orang anak, anda boleh tambah maklumat tanggungan dekat bahagian sini. Anda klik tambah tanggungan. Okey, anda boleh tambah maklumat anak kedua ataupun ketiga di bahagian tanggungan kedua dan ketiga. Okey, sila masukkan nama penuh dan juga nombor kad pengenalan anak anda. Lepas tu, pilih hubungan. Okey, untuk bahagian nama institusi dan nilai beasiswa ini, anda boleh tinggal kosong, tak perlu isi. Lepas dah selesai isi maklumat tanggungan, anda klik dekat bahagian seterusnya. Untuk bahagian C, anda kena baca dan tandakan akuan untuk semua yang di bawah ini. Seterusnya, dekat sini anda kena masukkan nama penuh anda, masukkan nombor kad pengenalan dan anda klik seterusnya. Akhir sekali, pastikan semua bahagian dalam permohonan telah lengkap diisi dan ia telah menjadi warna hijau macam ni. Dan anda klik dekat bahagian hantar. Yang ni anda klik sahaja ya. Sila tunggu sekejap sehingga dia keluar paparan macam ni. Permohonan berjaya dihantar.
Itu maksudnya anda telah pun berjaya membuat permohonan. Untuk semakan permohonan, anda boleh saja klik dekat bahagian lihat permohonan. Okey, dekat sini dah ada satu permohonan anak anda. Okey. Jadi itu sahaja cara lengkap untuk buat permohonan tadbikar kemas. Harap video ini dapat membantu anda semua. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik ikon like, share dan subscribe channel PI Tutorial. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam next video. Bye bye.